Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolfwagen bersama saya Wolfwagen dan juga pendamping setia saya Manik. Kita meneruskan lagi penolakan urban kita pada kali ini. Saksikan. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salam qawlam ya Rahim. Salam qawlam ya Rahim. Assalamualaikum. Terkejut ambo. Wajar tu. Panas. Adalah German Shepherd. Kan? Biasa. Kesian mengganggu dia. Assalamualaikum. Rumah ni saya rasa adalah sebuah banglo ataupun quarters yang tak jauh dari kawasan pantai. Mana? Nak ke sana ke nak ke sini? Assalamualaikum. Oh, ni dapur. Sayang. Oh, dapur klasik. Swiss. Cantik. First time dia. Apa dia? First time. Buka dia tengah-tengah. Lalu tanda tak ada kan? Lubang udara. Ha. Ni pun ada. Sayang. Cantik. Nak tile ni. Nak tahu rumah ni dalam lingkungan tahun berapa kan, tengok dapur dia. Tapi ni mungkin dapur kering je. Mari kita ke belakang. Ya, ini Ni untuk pengudaran ke ataupun nak cahaya? ni ya, kedua-dua kan. Dengan zaman dulu kan kipas tak pasang ke zaman dulu. Ni bahagian store, bahagian para kan, simpan barang. Yang dulu mungkin sebelah ni semua banyak pokok. Ya. Bayang zaman dulu kan, pengudaran macam ni ha. Malam-malam rasa gila, rasa tak apa? Tak ada privacy. Nak jalan belakang nampak orang luar. Ni dia. Oh. Artifak lama ni singki. Oh. So ni ruang utama. Ni bilik belakang. Oh, lain macam. Selalu bilik luas je kan. Ni dah ada macam bendul. Oh, ingatkan bilik ni bilik biasa, ada toilet. So ni master bedroom. Tak, ni bilik tahu lah, bilik pekerja tahu. Ada orang cuba bukan tu. Ni ada macam ni macam store apa dia? Mungkin dulu ada kereta datang insya-Allah. Tak tahu lah. Nampak masih mah. Sini pun ada bilik tu. Oh, store. Ini macam store. Oh, ni tak ada. Mesti lah ni. Ya, teruk. Melekuk. Betul lah mungkin lah. Ada kereta accident ni dari luar. Betul. Seram lah dulu. Ni toilet dia. Siapa yang berak ni? Wajar tu. Tarik ke apa tu? Harap pun tarik lah. Nanti yang tengok video ni geli muntah lah. Tapi ni lah, klasik. Ni ada kolah. Toilet ni klasik lah. Tempat dia tempat pijak kan. Bunyi kau. Ni
ni apa? Mungkin dekat di Air. lembab. Lembab Tapi dia dia ada ni. melepas. Atas ni pun ada kesan-kesan macam lembab kan. Tengok lampu klasik. Tengok lampu ni apa bilik ni. Tak ada ni Swiss kipas lah. Ni tak mesti ni benda ni. Store ke? Mungkin store lagi lah. Tempat letak ni barang yang masakan ni. Macam mana? Pantry. Tengok dia punya Oh, dekat sini bang. atap ha? Swiss ni. Oh, Dah. tu atap dia. Dia nama apa? Redland, Great Britain. Yang aku nampak lah, Great Britain. Ni bang. Apa ni? Penyumbat. Wall plug. Oh, apa? Kasut plastik. Yalah, Ha. tu benda ni. Oh, tebal betul. Ya, Swiss. Swiss klasik. Ingat Swiss sekolah rendah tu. Tu lah. Ni benda tu. Ui. So, ni kita orang masuk. Ni apa? Oh, ni mungkin So, dia akan masuk ke sini. ni kira pos dia, tengok mungkin kereta park sini. Ni tepi dapur. Mana rumah ni boleh tahan besar. Itu mungkin lubang aircon. Okey. Tu tahu. Mana? Area. Tu. Tu aerial. Tu dah pecah-pecah mungkin masa diorang sodok. Ditebas pokok-pokok kan. Banyak pintu rumah. Tak pasti ini sofa yang asal ataupun sofa yang orang gelandangan bawa masuk. Tu lubang ikon ni ternampak dari luar tadi. Assalamualaikum. Ni dia bahagiannya yang menyambung. Di bilik-bilik ni. Tak. Oh, ada bilik lagi. Pakai. Ni macam tak tahu. Boy band. Aku tak kenal. Ni boy band lah. Kita mana layan boy band. KRU pun kita keji je. Ni tak pasti. Kalau ini quarters, mungkin ni bilik bilik apa kan. Tapi ini macam kalau bukan quarters lah, kalau apa macam rumah penginapan kan. Ini macam tempat apa tu? Apa nama? Linen. Oh, linen. Simpan kain baju kan. Oh ya, berkulat ni. Oh, tak nak. Takut. Ni aku buka. Apa tu? Sambung. Dua bilik, atas tengah-tengah. Connecting. Ada bathtub. Ini kalau aku buka ni kan roboh satu hal kan. Ni atas. Dia tak buat tiga-tiga terus, dia buat dulu. Ni. So tu lah, tinggi-tinggi tapi tu lah. Nak masuk susah. Sempit. Tak pandai pun. Ni semua lubang aircon yang dah ditutup. Mungkin rumah ni digunakan sampai tahun 90-an kan. Dan pada 90-an tu dah muncul lah penggunaan aircon yang apa, bukannya yang apa nama kaset dia, yang ni kalau built in kaset dengan kaset pula dia punya apa tu, apa nama kalau aircon apa nama dia, kompresor dengan main body dia sekali. So dia jenis macam ni lah. Kalau siapa pernah generasi baru kan, yang pernah pergi office lama, memang aircon jenis tu lah dulu. Dah modern sikit baru dia guna aircon yang biasa kita guna sekarang. Yang unit, outdoor unit dengan indoor unit berbeza. Satu main body dia, satu lagi ni kompresor. Tengok bathtub dia ke dalam. Jadi kalau dengan bentuk bathtub yang tu, kalau kau badan lebar, memang sangkut lah kau.
Jadi rumah ni lantai utama dia ni berbentuk bercorak pakir. Bukannya apa? Jubin biasa. Ni pun ada built-in apa? Built-in apa? Wardrobe. Template sama. Mungkin pada kemudian apa kewujudan ataupun penggunaan banglo ni diganti dengan aircon yang baru kan. Lubang-lubang semua ditutup. Semua lubang tu ditutup, ni pun tutup. Oh, ni bahaya. Tu contoh aircon baru yang dah dibuka. Itu baru, itu yang lama. Tu tinggal bracket. Ni first time tengok Swiss ni. Apa tu? Oh, kat bawah. Dia ni tekan. Oh, ni. Tak pernah tengok ni tekan. Lain macam. Tapi bagus lah, 3 bilik ada 4 bilik 3 bilik. Ada wardrobe besar. Ni aircon yang dah tercabut ataupun dicabut. Dia tinggi bilik dia kan. Yang penting setiap bilik ada toilet. Ni toilet lain sikit. Alhamdulillah, insya-Allah. Ni macam toilet awam nak gaya dia. Ada tempat mandi je ni. Ni nampak apa ni? Ada shower dengan ni. Tempat sangkut apa ni? Sangkut kain. apa tu? Ala apa tu? Langsir apa? Screen. Ni jamban. Mangkuk tandas. Dia macam seksa belakang kan. Memang privacy tu, tak tahu apa yang kau buat. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dari saya Wolfgang dan penamping saya yang telah hilang. Mana entah dia pergi. Penamping saya itu Manik. Sekian. Bye bye.